Morning guys. Morning guys. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah kami dah sampai dekat border sebenarnya. Cuma ada banyak lorong, tapi sekarang ni depa buka 2 lorong je. Cuba bincangkan. Setelah setengah jam masih di sini lagi guys. Aduh, lambat ni. Need noi. Pagi ni immigration jam. Sebab apa? Kita tengok balik Penang, plate Penang, semua plate Penang. Sebab apa? Sebab Penang tak ada ayak 4 hari. So semua pakai lari masuk Siam. Tengok tu pun plate Penang juga. Situ pun plate Penang juga. Ada kita ambil tak kan? Aku ada air 2. Nasi kuning kosong. Dia tak stable. Hafia. Sinilah. Hafia. Tuan tak berat. Hafia. Dia rosak tak? Everything's good? Good. Everything's good? What? Hafia.
Right, dah check in dekat Hotel Buri Seribu. Hotel ni dia 2 km daripada Central Festival Hanyai. Rate untuk bilik ni 250, tapi bagi aku personally memang berbaloi lah. Dan kalau dekat Malaysia ni tak dapat harga macam ni. Sebab dia siap bagi, tengok dia bagi rok, dia bagi slipper. Lepas tu siap bilik ni, dia ada bathtub. Boleh nampak dalam lah, tapi jangan risau, dia ada tirai, boleh tutup. Lepas tu apa lagi, dengan harga 250 ni bagi aku cantik lah bilik dia. Dia siap bagi, nampak hotel, nampak menarik, nampak kelas lah sikit kan. Harga 250 boleh dapat bilik cantik macam ni. Dia punya decoration pun cantik. So hopefully siapa yang mahal memang aku suggest untuk booking dekat Buri Seribu Hotel ni. Hotel harga 250, ada gym, ada swimming pool, so ada tempat lepak. Dan aku rasa hampa kena try hotel ni. Tengok dia punya lift glass door tau. Hai. Bye. Mana guys? Malam ni kita dinner di Niku Dake Yakiniku Hanya Cari. Kalau tak mau makan lagi, tak boleh bisa tak? Mana? Tu, ada ayam halalan toyiban ni. Kalau nak makan seafood. Siapa Cafe? Siapa? Go. Walau ni. Yo. Kau lah. Gila. Lebu masa lebu. Ya. Oh, terus. Aku nak ambil. Amira nak apa ni? Tuk.
Naik apa ni? Bukan teruk. Naik apa? Itu je. Eden, naik apa ni Eden? Otak. Dia apa? Dia malu. Malu tak senang. Okay, Eden. Blood Brothers. Blood Brothers. Kan cerita ada orang tak tengok ni. Masuk, Queens Bay. Apa semua sempat kat sana kot. Merambat dari depan. Masuk bilik 8 lah. Okay. Morning guys. Unify. Unify semua. Morning guys. Guys. No. Dia dah faham. Oh, cantik. Kereta boleh kat sini. Boleh phone tu. Mereka sebab apa? Yang aku tahu mereka kalau rosak, mereka tak tarik yang lama buang ganti Tengok baru. video. Dah. Tarik baru tu Dah. Jam. Semua orang nak keluar time yang sama. Maka bermulalah kesesakan lalu lintas yang luar biasa. Gila, dekat immigration ni dekat sejam lah ni tunggu. Ada 6 lane. Tapi pakat-pakat tu berebut masuk. Memang jam lah. Kau tengok lah. Tengok yang lane kiri sepatutnya dia dah boleh masuk. Dia punya lorong dah. Tu lorong dia.
Tapi masalahnya, tengok dia duduk sailang masuk belah kanan. Memang jam lah Mat.